Kita tak boleh kata baca Yasin bukan syariat. Baca Yasin termasuk di dalam surah Al-Quran dan membacanya termasuk di dalam syariat Islam. Membaca Yasin sama seperti membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Membaca Yasin sama seperti membaca surah-surah Al-Quran yang lain. Jadi membaca Yasin syariat, disuruh di dalam Islam, dianjurkan di dalam Islam. Yang dipertikaikan ialah menetapkan bacaan Yasin dibaca pada malam Jumaat, seolah-olah mesti dibaca pada malam Jumaat, seolah-olah, walaupun kebanyakan masyarakat tak kata begitu. Tetapi kita bimbang akan ada nanti masyarakat satu zaman mereka menyangka membaca Yasin itu mesti dilakukan, ataupun kalau mereka kata tak mesti, mereka akan kata baca Yasin ni yang terbaik sekali malam Jumaat. Itu yang dipertikaikan. Apa buktinya? Seperti kita kata baca surah Kahfi, antara surah yang dianjurkan, antara surah khas yang dianjurkan dibaca pada hari Jumaat ialah suratul Kahfi. Apa bukti dia? Bukti dia ada hadis. Hadis itu hadis sahih. Khilaf ulama beza pandangan, sebahagian ulama kata sahih, termasuk Imam Syafi'i mengatakan hadis itu sahih. Lalu orang yang berpegang dengan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini, dia kata antara surah yang khusus sunat dibaca pada hari Jumaat ialah surah Al-Kahfi, bermula dari malam Jumaat. Yang Khamis malam Jumaat itu surah yang paling patut dibaca ialah suratul Kahfi, sehinggalah sebelum tenggelam matahari pada hari Jumaat. Surah yang khusus dibaca, yang sunat dianjurkan ialah surah Al-Kahfi, kerana ada hadis siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan diterangi cahaya sehingga Jumaat yang berikutnya. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Lalu kerana itu kita berani kata surah yang dikhususkan paling baik dibaca, dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumaat ialah suratul Kahfi. Tapi sekarang surah Yasin, tak mana hadisnya untuk mengkhususkan bacaan surah Yasin pada hari malam Jumaat? Daripada apa salah? Bukan masalah baca surah Yasin tu, masalah pada menetapkan surah. Itu yang dipertikaikan. Oleh kerana itu tak salah baca surah Yasin. Kemudian soalan ni tanya, contoh setiap hari baca Yasin sebelum atau selepas subuh. Setiap hari baca surah Yasin sebelum atau selepas subuh. Kena tengok sebab apa dia baca begitu, sebab apa dia buat begitu. Ada orang katakan dia baca surah Yasin setiap hari, menjadi setiap hari baca Yasin sebelum atau selepas subuh. Dia buat begitu kerana ustaz, saya baca surah Yasin ni, saya tengok dalam surah Yasin tu ada cerita tentang akhirat, menyebabkan hati saya jadi jina, hari itu teringat ke akhirat. Tak ada apa-apa sebab lain selain daripada ayat Al-Quran. Saya baca surah Yasin tu, saya tengok makna dia menyentuh perasaan saya. Lalu saya jadikan surah Yasin tu untuk amalan saya, dibaca pada setiap hari sebelum atau selepas subuh. Boleh tak boleh? Apa yang tak bolehnya? Apa bukti tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia ajak kat orang, surah yang paling baik dibaca selepas subuh atau sebelum subuh surah Yasin. Tu tak boleh. Dia rasa dia pada diri dia baca tu dia menyentuh perasaan dia. Seperti mana ada sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali selepas di dalam salat, selepas membaca surah. Orang nanti dia jadi imam, dia baca surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas. Rakaat berikutnya baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Semua solat dia buat begitu. Menyebabkan orang ramai kata kepada dia, pasal apa hang duk ulang-ulang surah Al-Ikhlas? Kata sahabat tu, itu cara aku suka surah Ikhlas. Kalau hampa nak aku semayang jadi imam, itu cara aku. Kalau hampa tak suka, aku tak jadi imam, pergi cari imam lain. Sahabat pun tak nak kata apa kat dia. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil dia. Rasulullah kata, kenapa kamu buat begitu? Kata sahabat tu, ya Rasulullah, surah Ikhlas tu surah yang paling aku suka sekali, kerana dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pujilah perbuatan, kita ingat lafaz Nabi itu. Jadi boleh, kerana untuk diri dia, apa yang dia rasa ketika dia membaca surah tu, maka tak menjadi kesalahan. Jangan dia
ajak kepada orang lain cara baiknya begini. Itu tak betul. Itu tak betul. Tapi kalau ada orang tu dia anjur, kalau saya lah, saya duk baca, katakan seseorang tu dia bagi tahu kat kita, saya setiap pagi baca surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab saya cuba tengok makna. Setiap pagi saya akan baca surah Yasin. Sebab apa? Dia kata cuba kamu tengok makna tu. Mana surah Yasin tu, surah makna dia banyak akhirat. Cerita tentang perjuangan Nabi dibunuh. Bagaimana ada orang yang membela perjuangan Nabi dan dibunuh juga mereka. Cerita tentang kematian. Cerita tentang khabar gembira kepada roh jika dia beriman. Jadi barangkali ada orang dia baca tu, dia hati dia menjadi lunak, menjadi lembut. Atas dasar tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dikatakan baca Yasin seperti itu bukan syariat. Saya dah terang dah. Kalau dia baca setiap hari sebelum atau selepas subuh kerana sebab yang dibenarkan oleh syarak, hati dia tersentuh dengan surah tersebut, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca, dia beranggapan surah Yasin dibaca pada waktu subuh lebih afdal berbanding surah lain, itu tidak syariat. Syarak tidak pernah menyatakan Yasin lebih afdal dari surah lain pada waktu subuh. Syarak tak pernah kata. Kalau ada orang buat begitu, dia orang yang seperti itu perlu diperbetulkan. Perlu diterangkan kepada dia, diberi nasihat kepada dia. Tuan-tuan kena faham isu ni. Kena faham betul-betul. Bahkan kalau dia nak jadikan zikir pada waktu subuh sebagai surah Yasin, dia kata surah Yasin lebih afdal, kita kena tolak anggapan dia tersebut. Bahkan zikir yang paling afdal dibaca pada waktu sahur ialah istighfar. Istighfar dengan baca ayat Quran pada waktu sahur, memperbanyakkan istighfar dengan membaca ayat Quran, mana lebih afdal? Istighfar. Istighfar lebih afdal dari baca Al-Quran pada waktu sahur. Kerana warid datang bukti yang menunjukkan afdal istighfar pada waktu sahur. Allah Ta'ala dalam beberapa tempat dalam Al-Quran sebut sifat orang yang bertakwa yang masuk dalam syurga, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran sebut tentang waktu istighfar pada waktu sahur.